Assalamualaikum semua orang. Hari ni kita bermain Roblox, iaitu Carnival of Terror. Jangan ingat saya main Roblox ni dia tak ikut undang-undang Yang berita pasal apa Malaysia berRoblox tu itu fake. Game Roblox tu dia buat dari luar negara, lepas tu Malaysia pula nak game Roblox. So jom. Tadi waktu kita masuk tu macam senang senang nampak. Kacang tutup mata. Tutup mata dah settle. Ambil belon. Iya. Weh. Sebaik tak jatuh. Oh, ni kena lompat ni. Oh. Baik lompat ni tu kan. Sorry. Pause sikit. Ni. Tu naik pilih. Macam ni. Panjang ni. Ni aku dah main tapi nak buat macam first time main. Quickly to here looks like there's some kind of spoiler. Mana ada boiler? Itu pun tempat nak ke syurga. Sol. Keliling gelap aku. Aduh. Cepat gila. Ini orang. Kenapa api cepat sangat semua? Okay, lari. Go. Dah 2 kali dah mati. Okay. Sabar. Sabar. Okay, betul. Oh, mantap. Okay, lari. Mantap. Okay, mantap. Lari je. Kita tak perlukan kita nak main game je. Yes. Oh. Nasib tu. Lama tak main game kan. Sebabnya peperiksaan mak pula tak bagi main. Ada aku rasa dengan Pennywise yang dekat cerita Welcome to Derry. Siapa yang pernah tengok? Okey, tak apalah. Sebenarnya cerita tu keluar 8 November, tapi aku tengok dia punya iklan je. Yang ada budak nyanyi. Checkpoint. So lalu ni. Senang. Tutup mata. Kita tutup mata pun dah sampai. Itulah cakap besar sangat. Kan dah dapat balasan. Cek tu. Sabar jap. Mak pun. Tak apa. Checkpoint dah kena checkpoint dah. Benda dah checkpoint kan. Oh, yang ni tinggi ni. Yang ni sangat tinggi, tengok Kau tengok sampai mana. Ambil kau. Lepas tu kena lari dekat pipe kecil je. Ni aku nak bagi tahu korang je. Tiba-tiba bila korang main kan, tiba-tiba dah sampai atas kan. Asal ada pipe kecil ni. Sekali dah banyak kali jatuh kan. Ini aku nak bagi amaran lah. Ni dia lama juga dalam 50 saat. Ni dah sampai. Tu baik kecil. Checkpoint. Dia senang je. Tapi kalau korang nak tengok kat luar macam kalau kat luar nanti ada badut kerja kita. Apa angin kat situ. Sumpah. We I believe I could go. Tengok, kita tutup mata. Tengok. Kat mana sini? Tengok. Kat mana sini? Mana kat mana? Salah. Mana sini? Senang je. Senang macam. Dah berapa minit dah? Ya, aku nak tengok record aku. Buka sendiri. Dah 5 minit dah. Kita main 14 minit dah. Tengok Tapi boleh lagi sini.
Nanti dia ingat kita main cheat. Itu yang dia buat glitch tu. Cepat lah sikit. Aduh, contoh. Nak bunuh orang pun agak-agak sikit. Okay, naik. Lepas tu kita sampai kat luar. Tut. Nanti ada budget. Budget pula. Nanti ada budget kerja kita kat situ. So, kita kena run fast. Oh. Aku trauma dengan jump scare. Kalau korang nak tahu lah. Alah, terlepas. Okay. Oh yeah. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih Bang Feris. I love you. Yang ni kena hati-hati. Aku tak pernah jatuh kalau dekat checkpoint ni. Ni game. Wow. Okey, lepas tu lepas tu kita kena naik benda Allah ni. Ikas. Kenapa ada mata? Tahu. Slow sikit volume. Oh, sakitnya. Abang sakit bang. Abang kok sakit bang kok. Okay, ini senang. Kita tutup mata tengok Alright lah. Oh, astagfirullahaladzim. Careful lah. Aku ingat ada apa tu. Tutup mata kita tutup mata okay dah. Tengok ini easy guys. Okay. Oh my gosh. No. Stay away. Okay, mantap. Selepas itu korang kena lalu mengikut speed speednya. Dia bukan speed, dia kena guna teleport. Mantap. Lepas tu yang ni korang kena elak daripada api-api. Korang jangan jadi macam aku tak bisa. Tak. Kita lalu. Okey. Oh my gosh, no. Kita makan sampai gemuk. Ada lagi lah. Okay, lepas tu this. Okay, yang ni kan kau kena lalu macam speed arch. Okay, yang ni kau kena lalu lompat. Bukan aku salah cakap hari tadi. Ni baru kau kena lompat tinggi. Tada. Nampak. Avatar korang akan jadi bukan avatar. Korang punya apa nama dia lah. Korang punya manusia. Bukan korang punya manusia tu. Manusia tu korang. Manusia kat dalam Roblox ni nanti dia backflip. Nampak? Nampak? Dia pun kata, seronoknya saya backflip. Kan. Nampak? Dia pun kata, apa lah. Kalau kau tak percaya, cuba main game ni. Nanti mesti dia ada backflip. Nanti kau kena kacau lah benda lah.
tengok je. Ngacau. Nanti dia akan jadi steady. Ni dah berapa minit? 16 minit 31 saat. Yang ni. Yang ni kena hati-hati sikit. Yang ni sebab dia ada macam laser. Dan dia ada optical illusion. Nampak? Macam makin kecil kan. Macam dia mengganggu orang. Mantap. Kau tengok aku first try je. Sebab kalau part-part ni memang first try. Kita main tutup mata. Aku tutup mata tau. Nampak tak ni? Mana? Sini. Free. Okay, bismillah. Okay, kita main tutup mata tau. Betul tak? Okay. Okay. Tenang. Tenangnya ni, geng. Senang banget. Jangan. Diam. Cuma Tak boleh. Oh ni nanti kau nak kena lalu kat sini macam. Kenapa tak lalu? Tengok aku ni adalah permainan nombor 1 yang paling pro kat dunia. Mak, terus masuk. Aku rasa level terakhir. Aku betul lah kata. Betul lah ni level terakhir. Korang dah sampai stage yang ni maksudnya dah habis lah. Asalkan kita sudah finish. Ada duit lah. Ada checkpoint. Ini tak. Dekat ini. Ni, Diam lah, Bu. Sasan. Ni apa benda ni? Tak tahu lah. Okey lah, itu saja pada video kali ni. So sebelum tu kita kasih emote sikit. Kita nak emote. Bye bye Raklu, Bye bye. Dah, Assalamualaikum.